korang, sekarang kita dah nak mulakan vlog hari jadi saya. Sebelum tu saya nak letak dulu parcel. Tak belakang. Saya dah rasmi kasut Corolla saya. Woohoo. Cute kan kasut saya? Kita dekat Zeus, Umu bagi kita hadiah birthday. Okay, nombor kita 2054. Tapi tak siap lagi. Walaupun tak sudah ready ke kita. Akak kita nampak. Dah dapat dah air kita. Terima kasih Umu ya. Cheese cream strawberry free. I love everything about strawberry. Korang, sekarang kita on the way nak pergi makan pho Vietnam. Itu je kedai favourite saya. So kita akan pergi makan kat situ hari ni. Sempena birthday saya masih bersama dengan Zeus yang Umu bagi. Terima kasih Umu. Cuba senyum sikit Siti. Berada di kedai Vietnam kita dah order, tunggu makanan sampai. Pho kita dah sampai. Pho Aida dah sampai. Inilah kedai favourite saya korang. Saya akan makan ni hari ni. Makan. Alhamdulillah kita dah habis makan. Sekarang kita nak pergi Pasar Payang, nak pergi cari penyu atas motor dengan bear penyu. Mereka masih steady lagi. Orang kita dah sampai dekat Pasar Payang. Saya dengan Ika nak tunggu Aida dengan Pika solat dulu. Lepas tu baru kita orang pergi cari penyu pakai helmet. Pasar Payang guys. Kita nak pergi cari skuter. Penyu naik skuter. Apa perasaan korang hari ni? Silau. Ni ada labu-bu yang dah penyek. Kita mencari penyu pakai helmet naik skuter. Tapi tak ada skuter. Itu skuter. Mana ni? Itu skuter. Tak ada yang lain ke? Oh ini. Ini comel. Mana pin? Berapa ya? 35 ya. Mahal. Dah. Aku ada diskaun tak birthday saya hari ni? Cuba cari kedai lain dulu. Dalam proses mencari penyu. Tapi itulah. Comelnya ini. Mahal jugalah penyu-penyunya ni. 175. Ni. Penyu naik skuter. Ni purple tapi tak ada pusi. Ini penyu purple-nya. So kita semua orang membantu saya mencari. Ini comel lah. Warna coklat. Mana? Tengok. Ni penyu. Ini yang gemuk punya. Mata gemuk. Ini pun comel. Ini cepat-cepat nak mana satu ni. Ballerina cappuccino pun ada. Guys, saya dah dapat dah penyu Anis dan skuter adik dia. Penyu skuter adik dia. Okay. Sekarang kita nak pergi mayang pula lah. Sini panas lah guys. Guys, ini adalah penyu hasil pencarian kita. Penyu besar harga RM45. Skuter
cake RM20. Dengan penyu naik motor polis pakai helmet pun RM20. Semurah lah sebabnya kedai-kedai yang dekat depan-depan ni kan semua harga dia dah 40, 30 macam tu dah. Semurah lah yang kat kedai kita tadi tu. Haida ni kan tak habis-habis buat muka tau. Kau pergi balik lah. Okay, kita dah habis dah shopping-shopping dekat Mayang Mall. Sekarang kita nak pergi Mayang Mall pula, Pasar Mayang. Dah habis dah shopping-shopping kat Pasar Mayang. Sekarang kita nak pergi Mayang Mall. This is our tangkapan. Sampai kereta dah. Woohoo. Let's put the penyu inside the bonnet so dia tak lemas. Ular ke? My god. Ular. Mungkin dah lama ke? Ya. Tengok tu, kita dah pakai kitchen birthday kita. Sikit lah. Sekarang nak pergi Mayang Mall. Kita dah sampai Mayang Mall. Sekarang kita nak pergi cari kedai yang ada tangkap gambar yang macam yang comel-comel tu. Tengok tu Siti Nur ni tak habis-habis buat muka. Kita nak cari sarung bunga untuk combo senior-senior kita. Sebab semalam kita dah cari dekat kedai RM2 dengan DIY tapi tak jumpa yang sesuai dengan bunga kita. Jom cari. Jumpa dah guys kedai gambar yang ni. Tapi kita tengok dulu menarik ke tak menarik. Panjang. Kita dah pergi situ dah tapi kita nak cari yang lain pun tak, yang Korea punya. Tu. Okey jumpa dah kedainya. Say cheese. Ini in progress. Kat sini boleh pakai baju kimono. Kita tengok dulu berapa ringgit. Sama je. Kita dah pilih dah kita punya. Korang rasa okey tu? Saya nak pakai crown juga. Ni crown saya. Mak Ika dah pilih dia punya juga. Say cheese. Okey. Ngam. Tengok Siti. Cute. Cepat Pika, kau pula. Mana satu kau punya? Pika kau pakai crown mana biru Pika? Crown ni, biru ni. Yes, biru tu. Okay, go ambil. Take it. Pastilah. Ya, pakai. Like that. Uish. Nak pergi pantai pula dah. Okay, ni kita punya. Say cheese ke kawan? Mungkin kau kena ambil rambut Elsa ni. Sini ada lagi korang. Tengok guys. Saya dah ambil satu ni. Saya patut pakai. Okay. Saya ingat pula. Okay, kita dah ada satu kek birthday kita. Saya patut pakai ni ke? Tak payahlah ni. Excuse
시작합니다. 준비해주세요. Bagi dengan ni dia kan macam satu yang sekali tukar berjalan
Happy tak? Macam tanya budak kecil. Happy lah, comel. Comel gila. Korang kena tengok. Siti, ni. Pakai topimu. Tak nak weh, besar. Besar. Hi guys, kita dekat Kaisen mencari hadiah untuk saya. Dia nak pergi Kaisen. Nar. Wah, cantiknya. RM12. Tapi ni yang dah siap. Yang Kalau kita dapat plastik bag macam ni tak apa. ya weh. Kita orang nak cari ni bekas ni. Bunganya kita orang dah buat tau, cantik tau. Sekarang kita memerlukan sarungnya je. Tapi tadi kita tak jumpa dekat Daiso. Ni mesti mencari lagi. By the way, sekali lagi kasut Corolla saya dah pakai. Siti mungkin tengah chat dengan boyfriend dia kot. Salah orang. Mana Pika dengan ikan ni? Mana Pika dengan ikan ni? Wah, cantiknya. Sabar. Tengok tu. Cari dekat Kaisen tapi still tak ada. Dia memang ada yang dah berbunga je. Wait, try tengok Miniso ni. Kok ada. Okay, sekarang kita nak tengok dalam Miniso pula. Kalau tak ada, kita nak pergi DIY pula lah. Kan kita memang tak jumpa pun sarung bunga tu. So, kita meneruskan perjalanan kita mencari makan malam pula lah. Sekarang baru pukul 3 berapa ni? 3.51. So, kita akan beli makan malam kawan-kawan saya dulu dekat Richeese. Then, turun bawah beli My Laksa saya pula. Suddenly jumpa event pink-pink. Macam menarik je. Ting 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 ting. Tengok tu, comelnya adik tu. Wow. Adik tu warna pink. Hey, birthday reward. Dapat aiskrim. Macam akak tu tengah buat untuk kita. Teruknya. Terima kasih. Got my ice cream. Boleh sushi? Ni apa lagi ni? Oh, mana dia air laksa ni? Nak dua je. Okay, tadi kita dah pergi beli bus. Hari ni hidup kita penuh dengan kemanisan iman. Alhamdulillah. Kira makan aiskrim, kita dapat Zeus. Kita dapat aiskrim kat Family Mart. Lepas tu kita beli bus. Nanti kita claim free bus. Okay? Hari ni itu je lah kita punya vlog birthday. Bye-bye korang. Bye-bye. Bye. Pika, bye-bye Pika. Bye semua orang. Saya dapat kek hadiah hari jadi pula daripada Ami. Terima kasih Ami. Ami bagi roti sekali. Roti Hero Bread. And also roti boy. Banyaknya Ami bagi. Terima kasih Ami and family. Semoga murah rezeki. Korang, saya mendapat panggilan untuk turun ke bawah rumah pula dah. Tak tahulah siapa gerangan yang datang. Saya dengan baju tidurnya terpaksa sarung jubah. Alhamdulillah. Kita tunggu stay tune siapa yang datang. Weh. To me, happy birthday to me. Siapa
dia dalam kereta. Baik. Oh, terima kasih Mimi. Oh. Nah, untuk kamu. Weh, duduk mana? Terima kasih Mimi. Kamsahamnida.